guys, Assalamualaikum, it's me Nina and welcome back to Nina Story. Jadi guys, kita dah berada di penghujung pada bulan Ramadan ni. Jadi apa-apa sebelum Nina mulakan cerita, Nina nak ucapkan selamat hari raya siap-siap kat korang. Sebab apa? Sebabnya lepas ni selama seminggu Nina tak akan buat video sebabnya Nina nak balik kampung. Jadi ini adalah video terakhir untuk bulan Ramadan dan kita akan jumpa lagi seminggu kemudian macam tu. So jangan rindu-rindu, kalau korang rindu video Nina, tengok video-video lama balik, okay? So guys, untuk cerita hari ni Nina nak cerita tentang seorang perempuan yang sangat-sangat jahat dan dia dikenali sebagai si jalang dari Buchenwald. Sebabnya boleh dikatakan dia ni antara wanita yang paling kejam lah dalam sejarah Nazi. Dia punya tahap gila tu, dia jadikan kulit manusia ataupun kulit banduan ni sebagai barang koleksi peribadi dia. Dan setiap suara jeritan banduan tu merupakan melodi terindah untuk dia suka. Pada zaman tu, dikatakan orang ni takut nak berhadapan dengan dia. Nak sebut nama dia pun dah takut guys. Dia ni luaran je nampak manusia, tapi sebenarnya di sebalik dia tu syaitanir rajim. So macam biasalah, kalau korang nak tahu macam mana full story kali ni, make sure tengok video Nina sampai habis, okay? And so without wasting any time, let's get started. Ilse Koch dilahirkan di Jerman pada September 1906 dan dia ni datang dari keluarga biasa-biasa je. Ayah dia masa tu cuma bekerja sebagai penyelia kilang. Zaman kecil-kecil dia semua okey je, tak ada tanda-tanda yang dia ni didera. Biasanya kes-kes kriminal yang gila-gila ni kan, diorang ni memang ada background family yang bermasalah, tapi dia tak. Dia dibesarkan dengan baik oleh keluarga dia dan dia digambarkan juga sebagai seorang budak yang ceria dan juga sopan. So sampailah dia berusia 15 tahun, dia pun telah masuk ke sekolah perakaunan. So pada zaman tu, sesiapa yang masuk sekolah perakaunan ni dikatakan ada peluang cerah lah untuk masa depan dia. Dah habis belajar, dia pun masuklah ke dunia pekerjaan dan dia bekerja sebagai seorang accountant dan masa ni baru je habis Perang Dunia Pertama. Pada masa tu, ekonomi dekat Jerman totally lumpuh sebab ramai yang mati and then rosak harta benda, negara pula berhutang, lepas tu segala barang keperluan ni sangatlah mahal. Jadi orang Jerman pada masa tu sangat-sangatlah tertekan dengan kehidupan diorang. Kemudian Ilse ni pun masuklah parti Nazi yang merupakan sebuah gerakan untuk orang-orang yang give up dengan life diorang. Bukan Ilse je yang masuk, tapi ramai kawan-kawan dia yang masuk parti Nazi ni juga. Pada masa tu, parti Nazi ni menawarkan janji kepada orang yang hidup susah sebab perang. So Hitler ni pun bagilah janji-janji indah kepada pengikut-pengikut dia dan dia berjanji akan menghapuskan undang-undang yang kejam, memulihkan ekonomi dan mengangkat martabat bangsa diorang. Jadi pada masa tu, orang-orang Jerman yang join parti ni memang diorang dah tak ada harapan dah. Diorang macam inilah satu-satunya parti yang mungkin boleh tolong diorang dalam kehidupan. So masa Ilse join parti ni, dia telah berkenalan dengan bakal suami dia iaitu Karl Otto yang merupakan seorang pegawai. Diorang berkenalan, bercinta dan akhirnya berkahwin pada tahun 1936. Beberapa tahun ke depan, Karl ni telah dilantik menjadi komander camp dan camp ni merupakan yang terawal dan kedua yang terbesar. Depan camp ni pula ada tertulis tulisan setiap orang mendapat apa yang patut dapat. Kata-kata ni memang dikhaskan kepada banduan-banduan ataupun tahanan yang ditangkap oleh diorang. Bagi diorang, tahanan-tahanan ni layak diseksa sebab diorang kan banduan. Selepas suami dia naik pangkat, suami dia pun dipindahlah ke camp tadi untuk jaga. So Ilse ni pun ikutlah suami dia juga. Bila suami dia komandan berpangkat tinggi, jadi Ilse ni pun rasa macam dia pun berkuasa juga dekat situ tau. So dengan kuasa suami dia ada dan kuasa apa yang dia dapat juga, so dia boleh buat apa je yang dia nak. Dan beberapa tahun ke hadapan, dia telah menjadi wanita yang paling digeruni dekat camp tu tau. Benda jahat pertama yang dia buat adalah dia merampas duit banduan ni sebanyak $62,000 dan lepas tu dia bina gelanggang untuk dia main kuda dekat situ. Bukan tu je, kadang-kadang dia akan bawa kuda dia ni juga, dia naik kuda buat masuk ke dalam camp. Bila dia tunggang kuda masuk ke dalam camp, so of course lah tahanan ni mesti akan tengok dia kan. So Ilse ni dia tak suka bila tahanan-tahanan tu tengok dia jadi marah. Sesiapa yang pandang dia akan pukul orang tu sambil-sambil dihina orang tu. Dalam tahanan ni dikatakan bukan orang dewasa je yang ada tau, tapi ada juga kanak-kanak. Dikatakan setiap kali dia nak hantar tahanan kanak-kanak ni ke sebuah bilik gas, mood dia memang akan happy gila. Padahal orang yang dia nak hukum tu adalah budak, orang yang innocent dan baru nak kenal dunia. Dan tentulah kita tahu budak-budak ni memang tak ada dosa. So itu adalah salah satu situasi yang agak disturbing jugalah diorang ni beritahu. Lagi satu, dia ada beberapa hobi dan hobi dia yang paling gila dan ngeri tu, dia akan mengumpul koleksi-koleksi kulit manusia. Maksudnya kulit-kulit tu daripada tahanan diorang. Kulit dia ni dia akan buat sebagai lampu hiasan, cover buku dan juga sarung tangan. Biasanya dia akan pilih banduan yang ada tattoo yang unik dekat badan diorang. Sebab bagi dia, benda tu menarik dan bernilai. Jadi dikatakan pada hari dia nak pilih banduan yang bertattoo unik ni, dia akan masuk ke dalam camp dengan menunggang kuda dia. So dia pun masuklah dalam tu sambil tengok banduan yang mana yang ada tattoo lawa-lawa ni. Dia nampak, okay, aku nak dia,
dia tarik keluar daripada dia orang punya penjara tu lah. Kemudian nasib banduan ni memang akan berakhir lah kalau dia dah pilih orang tu dah. Sebabnya dia akan bunuh banduan tadi, and then bahagian tatu yang dia nampak yang dia suka tu, dia akan siap bahagian kulit tu, dia akan buang, dan banduan tadi ni, jasad banduan tu dia akan bakar. Korang bayangkan dia bunuh orang tu sebab dia nak kulit orang tu yang bertatu tu je. So Ilse ni ingat dia boleh berkuasa lama tau dekat situ. Dia boleh buat apa je yang dia suka, tapi sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Sampailah pada 24 Ogos 1943 dia dengan suami dia kena tangkap tau. So diorang ni dituduh atas kesalahan penyelewengan dan pembunuhan banduan. Walaupun Nazi ni dah cukup kejam, bunuh ramai orang demi eksperimen diorang, tapi apa yang suami isteri ni buat sangat bertentangan dengan ideologi diorang. Nak pula apa yang couple ni buat memang bukan arahan daripada pihak atasan. So memang salah lah sebab kau pandai-pandai sendiri. Lagi satu, si Ilse ni telah rembat duit banduan-banduan, and then dia buat gelanggang kuda untuk dia sendiri. So macam mana pihak atasan ni tak marah? Manakala suami dia tadi tu pula menghadapi beberapa pertuduhan yang lain. Antaranya dia telah dituduh membunuh doktor yang merawat penyakit sifilis dia. Dia bunuh doktor tu sebab dia tak nak rahsia kotor dia tu terbongkar. Dah lah ada penyakit kelamin, dah kahwin, tapi dia masih ada lagi ramai girlfriend tau. Tapi dikatakan si Ilse ni tak kisah pun, dan dipercayai diorang suami isteri ni mengamalkan hubungan secara terbuka. So akhirnya tahanan-tahanan dekat kem tadi tu telah dibebaskan pada tahun 1945, dan seminggu kemudian Karl ni pun telah dijatuhkan hukuman mati. Manakala Ilse ni pula dibebaskan sebab kekurangan bukti, walaupun dah terang-tantang dia memang buat jahat. Dikatakan tim penyiasat Nazi ni gagal membuktikan buku cover dan juga lampu hiasan ni betul ke memang diperbuat daripada kulit manusia. Nak pula si Ilse ni pula kata itu bukan kulit manusia, itu diperbuat daripada kulit kambing. Tapi disebabkan pada zaman tu teknologi kan tak canggih, ialah pada tahun 1940 macam tu kan, memang susah lah orang nak buktikan betul ke ini kulit manusia ke tak. Jadi disebabkan benda tu teknologi pun tak berapa nak canggih, so diorang macam okey, ini mungkin bukan dari kulit manusia. Selepas semua tahanan dekat kem ni dibebaskan, jadi ada macam-macam cerita yang tersebar, sebabnya tahanan-tahanan tadi ni buka cerita semuanya. So nama Ilse ni mula disebut-sebut oleh orang ramai sebab diorang baru tahu betapa jahatnya perempuan ni. Disebabkan orang ramai dah mula marah, desak pihak pemerintah ni untuk tangkap Ilse, jadi nak tak nak pihak pemerintah ni tangkaplah dia buat kali kedua dan dipenjarakan. 2 tahun kemudian, Mahkamah Jenayah Perang Tentera ni telah mengisytiharkan ataupun mengumumkanlah yang si Ilse ni mengandung. So ramailah masa tu terkejut gila sebab dia dah umur 41 tahun boleh mengandung. Maksudnya pada usia tu memang macam nak mengandung tu macam susah lah. Dan satu lagi, semasa dia dalam tahanan, dia tak pernah berinteraksi dengan mana-mana lelaki kecuali dengan seorang penyiasat dari Amerika ni. So ramai yang percaya dia sengaja plan untuk mengandung sebab nak raih simpati dan hukuman dia dapat dikurangkan. Walaupun dia mengandung masa tu, dia tetaplah didapati bersalah dan dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup. So sepanjang dia hidup, dia ada 2 orang anak. Anak pertama, anak dia dengan suami dia, dan anak dia yang kedua masa dia dalam tahanan ni tak tahulah bapa dia siapa. Tapi ramai yang percayalah mestilah anak dia dengan penyiasat tadi tu kan, tapi entahlah. Jadi anak dia yang kedua ni memang lahir dalam penjara, dan kedua-dua anak dia tadi tu telah dihantar ke pusat kebajikan. Walaupun pada awalnya si Ilse ni telah dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup, tapi lepas tu hukuman dia dipendekkan menjadi 4 tahun je. Sebab kenapa hukuman dia dikurangkan? Sebabnya tak ada bukti kukuh yang menunjukkan dia menggunakan kulit manusia untuk buat barang perhiasan semua ni. Mungkin barang-barang kulit yang dia ada tu memang datang daripada haiwan, bukan manusia. Bila dia dibebaskan oleh pihak berkuasa, jadi orang ramai ni mengamuk lah. Sebabnya diorang dah dengar macam-macam cerita jahat pasal dia. Bila rakyat memberontak, jadi pihak berkuasa ni tangkaplah dia buat kali ketiga pula. Semasa trial dia ni, Ilse keraplah pengsan dan dia punya kes perbicaraan tu terpaksa dipostpone lah. Sepanjang trial ni juga lebih daripada 250 orang saksi telah dipanggil untuk beri keterangan. So saksi-saksi ni pun ceritalah yang bila Ilse ni nak pilih banduan untuk dibunuh, dia akan pilih diorang ni dalam keadaan yang tersenyum. Dan diorang kata kulit-kulit mangsa yang ditayangkan dekat rumah dia tu ibarat macam satu award untuk Ilse ni. Selepas juri dengar statement daripada saksi-saksi, diorang pun berbincang. Akhirnya juri nekat untuk gugurkan pertuduhan ni ke atas Ilse sebab kekurangan bukti. Yelah, kau cakaplah dia jahat macam mana pun, tapi mana bukti? Macam itulah. Kemudian juri pun buat keputusan yang Ilse ni telah bersalah menghasut untuk membunuh dan mencederakan banduan, dan dia telah dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Semasa dia dekat dalam penjara, dia sempatlah buat petition untuk kurangkan dia punya hukuman, dia buat rayuan apa semua, tapi semuanya ditolak. Dia pernah juga buat protes kepada Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Antarabangsa pun ditolak juga. Sampailah 1 September 1967, akhirnya Ilse telah dijumpai mati dalam penjara sebab dia bunuh diri.
Jasad dia kemudian telah dikuburkan tanpa sebarang tanda di kawasan perkuburan Banduan. Sampai ke hari ini, ramai yang tertanya-tanya, betul ke kulit buku dan lampu perhiasan dia tu memang diperbuat daripada kulit manusia? Ada someone ni yang pernah bawa lampu hiasan tu untuk cek lah betul ke ini kulit orang ke kulit binatang kan. Ujian DNA awal mendedahkan yang itu memang kulit manusia, and then second ujian pula mengatakan itu kulit lembu. Adakah IELTS ni sengaja nak menakutkan Banduan, tapi sebenarnya dia tak ambil pun kulit manusia ni, atau dia memang buat dan kulit manusia tu telah dihapuskan sebelum tahanan-tahanan tadi dibebaskan? Jadi guys, korang rasa yang mana satu? Korang komen dekat bawah, okey? Jadi guys, Nina rasa sampai di sini saja video Nina untuk hari ni. Terima kasih tengok video Nina daripada awal sampailah habis. Dan sebelum Nina tamatkan video ni, Nina nak ucapkan selamat Hari Raya. Walaupun sekarang ni masih lagi di bulan Ramadan, tapi tak apalah, Nina ucap awal-awal sebabnya nanti memang tak akan ada video sampailah raya keberapa nanti Nina tak ingat, tapi yang pasti seminggu lah takkan ada video. Jadi sebelum Nina undur diri, Nina nak minta maaf banyak-banyak dari hujung tudung sampailah ke hujung kaki, in case kata-kata Nina ada menggores hati korang. Nina hanya insan biasa yang tak terlepas dari membuat salah, so kita kosong-kosong, okey? Jadi guys, that's it for today, dan Nina harap korang sukalah dengan perkongsian Nina hari ni. Kepada korang yang belum lagi subscribe channel Nina, jangan lupa untuk subscribe di bawah dan turn on notification. Sampai kita berjumpa di video yang seterusnya. Bye bye. Assalamualaikum.